Hello, hai, kembali lagi dalam Akademi Encik Daniel. Kita di episod 2. Jadi dalam episod 2 ni saya akan ajar 3 perkara, iaitu yang pertama saya akan tunjukkan TP bagi setiap murid, dan yang kedua kita letak usaha penambahbaikan, dan yang ketiga kita letakkan warna tema sikit lah secara mudah. Okey, baik, mari kita sambung di sini. Okey, sekarang ni ibu bapa boleh ubah untuk lihat nama lain. Jadi kita tak nak bagi kejadian itu berlaku. Kita pilih nama kelas ni, dan kita pilih number of rows adalah top n, dan letak 1, supaya dia hanya tunjuk satu nama sahaja. Okey. Jadi kita bagi dia sama saiz dengan yang sebelah ni, comel dah. Okey, contoh ni kosong. Jadi dekat Google Sheet kita letak nama yang pertama dash kosong. Okay, so kosong kat sini. Cun, mudah. Okay, kita nak tukar sikit jenis tulisan. Saya nak pilih kat sini yang kemas sikit, railway. Okay, nampak lebih comel kat situ. Okay, kat sini. Okay. Okay, selesai. Seterusnya, nama kelas kita nak letak untuk subjek bahagian kedua. Okay, copy dan paste sahaja di sini. Okey, oh maaf. Yang ni tadi saya contoh buat. Okey. Okey, undur sekejap. Okey, kalian boleh copy dan paste. Jadi bila copy dan paste, dia akan keluar subjek yang sama dekat atas ni lah. Jadi kita nak buang. Kita buang di dimension, buang nama. Okey. Letak BM yang pertama, subjek teras. Okey. Seterusnya kita letaklah lagi English, Maths, Science, dan juga saya nak letak agama moral. Okey, cukup 5 subjek teras. Jadi kita luruskan, bagi sama besar. Okey, bagi kemas-kemas, comel-comel. Okey. Okey, nanti kita adjust lagi sikit. Okey, English ni besar sangat. Okey. Seterusnya ada yang tak center. Okey, tekan style, kita pilih setiap row ni center, dimension ni. Dimension 3, dimension 4, dimension 5. Okey, sekarang dah nampak kemas. Okey, baru kita adjust sikit. Okey, saiznya. Okey, bagi setiap subjek lah. Okey, nampak dah lebih kemas. Okey, kita copy ataupun kita copy kat sini dan kita paste. Okey, keluar yang sama sebab kita copy paste. Jadi kita hanya mudah sahaja buang, padam semua yang lain, dan kita letak subjek yang lain lah. Elektif mana yang kita nak letak lagi. Kita ada seni, kita ada Arab, kita ada music, kita ada PK lah ni Ini sepatutnya PK. Okey. Okey, dan rasanya itu sahaja. Okey, maaf jika ada yang terlepas. Okey, BM ni kita buang. Okey, sekarang kita centerkan dia, bagi sama besar. Okey, centerkan dia, ngam-ngamkan dia, kemas-kemaskan dia. Okey, dah nampak kemas, cantik, cun. Okey, 5 subjek teras. Okey, 4 subjek elektif. Okey, seterusnya kita tambah lagi untuk usaha dan penambahbaikan. Copy macam biasa dan paste. Okey, kita buang semua. Okey, kita letak usaha murid ni lah, supaya kita mudah nak cakap dengan ibu bapa. Oh, murid ni dia kurang usaha, murid ni sangat rajin. Okey, jadi kita boleh nampak kat sini usaha kita bagi kecil sikit. Sebab usaha dia tak banyak benda yang ditulis kat situ.
Okey, dah cantik kemas. Okey, kita cuba letak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Dan keluar Rogayah binti Ali 1 emas. Setiap subjek BM English, PJ Muzik Arab Seni. Usaha sederhana. Murid boleh menjadi cemerlang dengan meningkatkan kemahiran bersosial antara guru dan rakan. Cantik. Cuba lagi satu. 7. Murid lain pula. Ahmad bin Abu. Okey, kat sini ada masalah. Okey, di penambahbaikan ni, usaha lemah, hargailah masa. Ayat dia tak penuh ditunjulkan kat sini. Okey, kita tekan dekat sini. Macam mana kita nak buat? Kita besarkan sikit. Okey, bagi ada ruang ayat ni habis. Okey, seterusnya kita letak dekat style. Kita pilih wrap text. Okey, jadi dia akan tunjukkan ayat yang sampai hujung lah. Sampai hujung. Sekarang tak adalah ayat yang terlepas pandang. Okey. Mari kita cuba. Murid lain pula. Okey, ni ayat dia panjang. Seorang yang tukar. Okey, tingkat kausa. Jadi muat. Jadi cikgu-cikgu kena test lah. Jangan panjang sangat. Kalau panjang sangat, kena drag sikit kotak ni lebih ke bawah. Okey, dan akhir sekali untuk semua ni kita nak bagi comel sikit. Okey, nanti saya akan ajar lebih advance bagaimana kita nak buat warna setiap kotak, background dan sebagainya. Tapi untuk episod kali kedua ni, saya akan mudah tekan theme. Kita boleh pilih terus. Dekat sini kita boleh pilih terus mana yang kita nak pakai. Lagi senang. Okey, contoh kat sini saya nak guna yang ada warna lebih jelas. Okey, cuba yang ni. Okey, yang ni nampak ke belakang sikit. Okey, cuba guna yang ni. Okey, tak nampak dia punya tulisan. Okey, cuba guna ni. Simple. Kemas. Simple dan kemas. Okey. Okey, kat sini saya nak samakan jenis tulisan, iaitu railway. Railway. Okey, sama tulisan railway. Okey, sama tak tulisan dengan yang ni? Okey, kita tengok kat sini. Okey, railway sama. Okey, jadi ini tajuk. Kita besarkan sikit tajuk dia. Okey. Tajuk ni kita besarkan sikit. Pilih railway. Okey, boldkan sikit. Tulisan saya nak sama warna dengan tema. Centerkan dia. Kita tarik sikit. Okey, dan dah nampak kemas. Okey, saya nak besarkan lagi. Okey, supaya dia jadi main title, main subject. Okey, jadi kita buat 40. Besar tak? Okey, 40 macam nice. Okey, apa lagi yang boleh? Mana tadi? Okey, center. Okey, dah nice. Mari kita lihat hasilnya. Okey, ini hasilnya di paparan desktop. Okey. Okey, ni ada sedikit garisan ni. Jadi boleh naikkan sikit. Okey, sama yang ni pun ada garisan. Okey, kita boleh tutup sikit. Ni sebab kita nak bagi sama size dengan sebelah kan. Okey. Okey, selesai untuk episod 2. Mari kita cuba. 1, 2, 3. Mari kita cuba. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Dan keluar Fatimah binti Ahchong. Okey, itu sahaja untuk episod 2. Sekian, terima kasih. Jangan lupa follow dan subscribe.